si awak. Awak gapo teh? Hari ni ai tangan legend mari pulak si awak. Hari ni kita bersama dengan orang legend sendiri. Kita nak tengok gapo menu kita nak buat. Hari ni kita nak buat menu tradisi Kelantan iaitu gula kicap daging. Kita dah ada daging yang kita hiri ni. Kita hiri nipis-nipis, potong besar-besar, hiri nipis-nipis. Lepas tu kita ada ubi ketel, kita potong dadu gini. Lepas tu hiri bawang merah, bawang putih halia kita main untuk kita tumis nanti. Lepas tu kita ada ni. Ni bebek dia. Cili kering, bawang putih, bawang merah, halia dan juga lengkuas. Untuk kita menumis nanti. Mari kita tengok cara-cara nak buat dia. Let's go! Pertama sekali kita panaskan minyak dalam kuali. Lepas tu kita tumis dulu bebek pak sekawai tadi. Kita tumiskan irisan bawang putih dengan halia. Kemudian bawang merah yang kita hiri tadi. Tumis sekali bagi dia betul-betul garing kan. Bagi dia betul-betul garing dan naik bau. Kemudian kita masukkan bebek yang kita blend tadi. Cili kering, bawang putih, bawang merah, halia dan juga lengkuas. Apabila bebek yang kita tumis tadi sudah masuk, kita masukkan daging ke dalam kuali tadi. Masukkan sedikit garam. Kita masuk sikit dulu. Kita rasa lepas ni masih tawa. Kalau kata tawa baru kita boleh tambah garam. Kita jangan masuk terlalu banyak terus. Masukkan sedikit kicap masin. Kicap pekat masin. Kalau tak ada kicap pekat masin pun kicap masin cak udai pun boleh. Asalkan kicap masin. Kacau-kacau bagi daging dengan bebek itu tadi sebati dulu. Masukkan air. Sukatan air tersebut mengikut sebanyak mana kuah kita nak. Kalau nak banyak, bubuh banyak. Tapi biarlah berpadannya dengan daging kita tadi. Masukkan ubi kentang yang kita potong dadu tadi. Masakkan ubi ketel tadi berserta dengan daging sehingga ia empuk. Masukkan kicap manis. Sebanyak mana? Kicap manis yang kita buat tadi, kita nak kuah kita setara ni. Biar dia jadi hitam-hitam sikit. Tips dia, masa kita mula-mula nak blend cili tadi, bawang putih, bawang merah, halia lengkuas. Bawang putih tu dengan halia kita tak boleh bubuh banyak. Kita bubuh sedikit sahaja. 2 ulat bawang putih, 4 ulat bawang merah tak apa. Halia tu pun dalam 3 hiri je. Cuma kita nak bawang merah dengan lengkuas tu banyak sikit. Barulah gula kicap kita rasa sedap. Tadi kita ada menambahkan sedikit gula untuk kita nak balance ke rasa dia. Nak bagi ada rasa manis-manis sikit. Tu dia awak tengok. Kuah ada pekat. Apabila kita rasa kuah tak berapa pekat cair, kita tambah sedikit kicap. Tu dia awak tengok pekat dah. Bolehlah kita hidangkan dan makan. Kita hidang lalah awak. Pinggir ada dok ni. Buat dalam mangkuk gini. Tu dia. Sedapnya awak weh. Tengok. Tu dia. Okey, terima kasih semua kerana sudi menonton video saya. Sampai jumpa di next video. Bye, jumpa lagi. Okey, sekarang ni kita nak terang rasa. Kita nak terang rasa gula kicap kita ni. Orang legend kita buat. Okey tak okey. Tapi nampak ni sedap dah si awak ni. Kita terang makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pok muat
molek lagi dia sawah. Enggak. Saya awak boleh terak resipi ni. Boleh cuba resipi ni. Jadi saya awak jadi